Hello guys, welcome back to my channel. This vlog, kita nak buat vlog pasal my friends all the way from KL. Diorang datang to Kelate untuk melawat saya. I have lost my mom, my Umi on 12 Februari. Yang datang ialah Haifa, Min, Sumayah. But Umay tak datang sebab dia ada hal dekat family dia dekat Johor. I think dia datang. Tak tahu, I don't know, but my instinct is dia datang. Diorang dekat Bentong. So, saya tidak akan menunggu diorang pukul 5. Saya akan tidur dulu. Umay! Elok ke? Sihat je. Dah agak dah. Mesti dia ada. Elok. Dia cakap guys. Dia ada. Semuanya. Engkau ni. Sebab dengar Akila keluar. Jangan bijak. Tak boleh. Jangan bijak. Tak boleh. Ipa. Ipa. Dia tidur jap. Lepas dia bangun. Ketawamu. Hai. Kami kat Kelantan. Tak masalahnya awak Kita orang datang sahur je. Masa kita orang kau terkira lagi Kau tak? siap. Kau sempat set up DJ kau ni. Dengar lah Akila. Dengar je call tu macam lagi-lagi buka pintu. Oh ni Joyan tu. Jahat ni. Seram dah. Mana aku tahu kau. Aku pun tak tahu. Pasal semuanya macam ni lah. Bijak. Lepas tu nak patah balik ke tak bijak? Dah cakap kat Abi. Buntut panas. Cakap korang ni selalu kalau bawa jalan ni fail. Lepas tu kita orang nak pakai genting pula. Dah naik genting. Kita pusing balik. Kamu tu Duduk depan tak apa tu? Tak sejuk buntut. Yelah itu aku tak puas hati. Kau nak tahu tak balik sepanjang diorang punya nak rahsia tu asyik senyap. Saya tak boleh nak cakap apa masa diorang tengah kau lawak. Kenapa nak ya? We're too excited sampai kita lupa mana phone kita. Mana phone? Kau dah lah silent. Mana phone? Wah kot. Oh ni lah. Aku. Oh ni lah. Bodoh lah diorang ni memang. Dia tinggal tepi pula lah. Ay, asyik tinggal tepi je. tak ada. Okay. Tidurlah seorang kat atas. Tapi yang akan sejuk lah sebab dia Nak sini je. dia Ni suka kau sejuk. tepi je. Aku di bawah tadi biasa sebab sejuk. Dia suka sejuk. Tak boleh bersih. Ni tak sini tak. Nasi ya? Birthday to you ya. Min. Maksudnya yang keluar. Gimana? Mau dia jadi tu. Mau jangan baking. Nak ni. Hello, we are back. Sesama dah siap. Hello awal. Lena gimana? Hello guys, kita berada di Bazar Stadium. Jadi Kelantan kita lagi beli bazar Oh, nak beli apa? Nak beli gabung sedap. Mesti kabu. Tadi kita orang dah gicok tempat dekat tepi sungai. Rasa kan nak duduk sebelah ni. Dia gatak dia nak duduk sebelah lelaki. Boleh. Haifa. Guys, there's so many option. Sampai dia orang tak tahu nak beli apa. Weh, kena beli coklat ni. Nanti ibu kena. Nanti ke apa? Berapa lu? Bersama kami dalam rancangan Min An Minum Min Umaira Minum Relax bang. Relax bang. Kita orang punya first impression dekat Bazar
Banyak makanan. Banyak gila sampai kita orang tak tahu tak. Macam pasal ada banyak kuih pelik-pelik. Ada Haifah kat belakang. Oh, ayam bukan ayam pecik lain. Okay, kita pada Haifah dan Kila pula. Okay? Allah. Okay, hi. So, sekarang ni kita orang makan apa? Tak tahu. Kuah ada. Apa dah? Excited. Tak tahu nak makan apa lah. Guys, this is after the bazaar. Allahu Akbar. Okay, lah tu. Okay. Aja je drama. Hello guys, kita dah sampai. So this is our food. Dia ni. Sekarang kita dekat Lotus nak beli barang sahur. Beli barang sahur. Para baby. Berapa kat sini? Kau duduk situ, Dua ekor budak. Benar lah orang yang dulu. Sini ikut kalau kau. Mana dia? Jin korin lah. Kau ni mana kereta ni? Rasanya. Dah lah tu. Polis. Alfa, jangan kat anu kaki macam tu. Jangan kaki Dah. macam tu. Ambil dah. How damage? RM50. Wah. Dekat sini level lain tu. Tu tak yang di exhaust dia tadi tu. Tapi dia macam vibe Penang sikit. Cik Ye. Ya. Makan Maxu. Buat kita terlaju. Kita nak jalan-jalan kan. Tengok baju. Napas. Lagi tak? Tanah belakang. Handle. Ya Allah, parahnya muka aku. Memang tak ada lighting lah kat sini. Kat mana? Kita dekat kedai menu colet. Mau orang? Mau orang? Nak gerang. Kau cakap apa? Takut. So today is day 2 dengan diorang. So sekarang tengah tunggu diorang siap-siap. Then kita orang nak pergi Aiban dan Syami. And then kita orang iftar dekat Padang Golf. Okay, nanti stay tune. Saya bawah. Kalau jatuh kan ni so. Aku. Abang Zah, tarik. Lebih berat dah. Berapa kedalaman dia? Oh ni. Boleh. Masuk durian. Ada durian tak? Ada durian. Nak durian? Kalau ada. Nak durian. Tak bila ni tak ada dah. Okey, ni kebun Abah. Abah Is. Tekan ambil nampak? Mana? Oh, tu nampak. Tidak boleh Umai. Umai! Mana? Umai!
Oi. iPhone mana? Tu. Dia kambing ke apa? Besar. Lecok. Macam bodoh je dia orang ni. Kalau nak tengok Maggi, I letak air. Kau nak air apa-apa ke? Kau tengok tak? Jom. FOMO lah tapi lambat sikit. I want to try. Dah lama minta kat Wani. Ni dalam botol. Boleh rasa. Oh, sorry. Ni dalam botol. Dah apa? 2 je. Mana? Rantau ke bumi. Hello, hai terhadap Wani. Nak bagi pesanan kat Wani. Wani, semoga kuat dan tabah selalu. Nanti kita orang datang lagi, okey? Kita orang akan siasa ada mungkin lambat atau cepat atau itulah. Kita orang akan sentiasa ada walaupun berada di Kedah, utara, selatan, timur dan barat. Benda. Dia lagu Kami baru habis melawat kubur Umi. Semoga Umi ditempatkan di tempat orang-orang yang baik, beriman. Lepas tu nak melawat tadi, I do feel nak nangis. Because if I was you, I cannot handle it. No, I cannot cakap lah because I rasa I sebab. Yeah, but I see you, I think you very kuat. strong. Yes, I nampak you kuat. And that's good for you. And your dad pun nampak kuat. I think ayah dia pun balik di kubur. It's good to see you datang ke Kelantan untuk nampak you yang macam ni, you kuat. Betul. Happy lah, kita orang tumpang happy untuk you. Kita orang tumpang bersedih untuk you juga. We come back later, maybe puasa tahun depan, Raya Haji. Semoga bulan puasa ni menjadi bulan puasa yang barakah untuk you dengan family you. We always be there for you. Semoga awak terus kuat, terus berjaya dan dipermudahkan semua urusan. Kita orang sentiasa mendoakan yang baik-baik untuk awak. Semoga Umi ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Orang ada je jauh di mata tapi macam geli kan. Jauh di mata, dekat di hati. We love you. Muah. Ani, kami sayang awak. Lambat lagi ke nak berbuka? 7.10, kita ada lagi dalam 15 minit. 15 minit. So, sekarang kita orang dekat padang golf. Kita orang tengah mengambil kita orang tengah first kita ambil gambar dengan view kat sini. View kat sini cantik. Actually 100% A for Wani. Soon lah. You. This place is good. Wani bawa tidak pernah mengecewakan. Yay, happy iftar guys. Hey, what's up guys? This is Yasmin's channel. So apa yang berada di atas table ni? Kita ada tom yum. Right, tom yum. So they give us kambing bulat free. Then we have prawn butter prawn. Okay. And so we have siakap sweet sour. Sweet sour. Yeah, and then Ni apa? Kemsom kan? kamyong. Kamyong. And then? Sotong kamyong. And then kita baru pergi dekat kedai SS tadi kita beli SS apa? Wow. beli kabu gigi. And then kita dapat juga kuih and also buah. Tunggu Tesos sebab dia tengah solat Maghrib and tunggu Isyak. Ni cantik gila. Kita first time datang sini, so it's very pretty. Hari Raya kita raikan bersama. Ush, maaf tak. Oh, sorry. So, rate untuk hari ni? 10/10 sebab ada korang. Ush! 11/10. Wow. Infinity. Wow. Hello guys, sekarang kita dekat Uptown Pak Sen. Berapa? 11
Dia cantik ni hitam. Masuk. Ada. Fold. Ni buka baju depan orang. No. Orang. Kucing. Kucing. Apa ni? Pisahkan. Mana nak nyala dia akak ni? Takut aku. Mana terang satu-satu. Kalau terang ni boleh main sedap ni. Biar tu. Ini macam ni kan? Dia Syamil. Ni dua ni. Dia nak seakan sama tapi dia tak sama. Ha? Tiga yang tu. Boleh terang dah. Terang. Baju apa? Baju kerja? Oh, lupa nanti ada bidi Maru nak masuk kan? Ngorak sikit lah. Kenyap mata sikit. Oh, tengah berpeluh hangat. Kenyap mata sikit. Kau nak tunjuk kat siapa singkat-singkat ah? So next menu is pizza. Macam tu je. Ika, kita ada Ika here. Tessa. Amazing. Macam sorry. Tadi semuanya kan. Tadi kan tengok beli agak ni kan. Macam kan nak Anissa, nak Abesa. Kita apa tu suka. Lepas tu dia tanya pula. Dia tengok mata aku ni. Ni 5 minit. Dia macam tengok begitu ya. Kita bersama Ika. Special guest. Special guest. Besok macam ramai lagi special guest. Oish. Wow. Tak nak ajak dah. Kat sana lah kita boleh buat banyak duit. 100, 200, 300. Tak jadi video ni. Tak jadi video. Baby phone. Cepat. Okay. Ni tak ada. Okey. Laifa. Wow. Yo. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Kau kena lari dah. Di mana? Hello guys. Hari ni adalah hari ketiga bersama mereka. And today is the last day. Sedih tak? Sedih dan tidak. Tak ada kawan tidur. Sebenarnya what you feeling nak jumpa kawan lama? Today is the last day. Us with Wani. Apa? And Kelantan. You're in Kelantan. Cakap Melayu je dah senang sikit. Kati lah! Okay. So kita orang nak Kau pergi. tengok baju dah jumpa. So kita orang nak pergi iftar dekat tepi pantai dengan kawan-kawan Wani sekali. Nantikan. Kita nak pergi pantai Tapang. Ya lagi? Tapang tu Bacok. Kita ada special guest. Ikan. Comel gila weh. Comel gila. Tak lawak. Sungguh.
Maya. Pak Maya. Bye Pi. Lagi. Pak kita elok. Okey. Saya bekerja. Hati-hati. Apa dah? Dah boleh baru gitu. Bawa elok-elok. Okey. Bye. Belum lagi. Belum Jaya di sini. Kudak-kudak. Apa ni? Ika buat sendiri. Korang pernah makan ke? Kan you beli dulu pasal kita nak makan sikit. Pasal aku kata kau buat tu. Thank you Ika. Ika, semoga dimudahkan rezeki. Kau ni betul ke? Bye. Bye. Aku dah record. Bye. Jumpa lagi. Dia nangis oh. Tak esok kalau tidur sampai petang doh. Ada. Terima kasih datang. Ni. Terima kasih. Dia cakap dia. Hai, nangis. Aku tak boleh nangis. Tak kira. Tak boleh tak? Ada lucu lagi. Ni elok. Terima kasih Mak. Kita tengok orang kat Wani. Kasih bagi tompang. Bye, begitu dah elok. Bye. Tau, cakap dengan dia orang thank you tau. Bye. Dia salam kat kakak you dengan adik you. Set saya. Adik you. Adik perempuan Kilah. Gila kekak. Bye. Begitu dah elok. Sabar. Bye. Ni Ika bagi cookie cakap thank you. Wah, Ika buat ke? Yelah. Thank you Ika.